kesan terburuk kalau abaikan darah tinggi ni. So, dia boleh merosakkan buah pinggang kita, mata kita akan kabur, jantung kita akan membesar dan yang paling takut, meninggal mengejut semasa tidur. Darah tinggi ni bukan sebab marah-marah je tau. Kadang senyap je naik. Tahu-tahu, boom. Kena stroke. Ramai makcik-pakcik tak sedar. Penyakit darah tinggi ni adalah penyakit senyap. Tak ada simptom langsung. Tahu-tahu pengsan. Tiba-tiba kebas muka. Rupa-rupanya bacaan dah 180, 110. Apa punca utama darah tinggi ni? Semestinya makan makanan yang masin, tak cukup tidur, stres. Okey, yang ni ramai yang tak tahu. Darah pekat pun boleh menjadi darah tinggi. Sebab apa? Sebab jantung kita kena bekerja keras tau bila darah kita pekat. So dari situ tekanan darah akan naik. Alhamdulillah, sekarang dah ramai ikhtiar secara semula jadi. Ramai yang dah consume nattokinase ni. Ini adalah sejenis enzim dari kacang natto Jepun. Apa yang best sangat nattokinase ni? Best dia sebab dia boleh mencairkan darah yang pekat. Sesuai untuk yang ada darah tinggi ni. Dia akan melancarkan darah dan yang paling best, dia akan mengurangkan risiko untuk orang terkena stroke dan serangan jantung. Kepada makcik-pakcik yang nak cari ikhtiar secara semula jadi untuk tekanan darah ni dan tak mengganggu langsung ubat-ubatan dari doktor, boleh tekan link dekat bawah. Nattokinase ni sesuai untuk dalam penjagaan harian dan membantu dalam sistem sokongan tekanan darah kita.